3. Oh. Ya tosok-sok lah sini. Dah. Makan hari. Assalamualaikum. Dah hari ni saya menduduk di Pasar A. Duduk di satu kedai. Di sini dia jual tepung Jamil dulu lah. Pulut Panggil, tepung Yokong ataupun tepung bukuh dah. Tepung baduk lah juga sini lah. Dia jual ni lebih kurang samsip kopi lah. Dah mixu daripada mi kak je lah. Dah. Tolong tengok tu. Turun 3 ni. 3. Oh, tengok tu ya WhatsApp molek tu. Tepung Yokong ni. Ya atas sini ni soho sangat lah dah. Guna kayu pi pula tu. Kak dah. Hak ni tak ada itu lagi kak ni. Ada rebus lagi. Ada rebus lagi dah ni. Ni baru-baru lah sini. Dah. Tengok ni. Baru tu. Hak ni baru masuk kak? Baru masuk. Cak pai ni. Guna kayu pi kak dah. Kayu pi. Tengok tu. Pasal lagi sini nak beza demo yo bubuh dah panen di atas apa dak tu. Dah panen ni dia nak bau sedap dah. Kak dia sudah masak sini nak. Jual dangan depan selalu dah dah. Noyak tau baru lah dah. Panas-panas jual selalu dah ni. Tepung Yokong, tepung yang itu buku setengah dah. Dia buat iti dah lah tengok ni. Tepung Jamil dulu lah dah. Tengok di belakang kita ni. Ada rengat tepung Yokong ni. Ya bukan lagi perih ni, bukan lagi gomol ni. Pulut Panggil. Dah, pulut Panggil. Pulut bakar, pulut Panggil besok tak? Suka dah, orang panggil dah. Dia orang panggil tak suka. Tapi rasa-rasa suka lah. Ni, tengok ni, baru duduk pun ni. Lah. Ni cara-cara you kapek dah. Ni. Kapek lagu tu. Ni. Setengah suka makan dah. Lepas tu, kau apa buluh kayu, buluh. Alat-alat dia buluh. Sudah, lepas tu makan kat sini kat dah. Ni, sudah makan sini. Dah. Ya tosok-sok lah sini. Dah. Makan hari tak. Dah buka tengok dalam ni. Sok-sok lepas kedah lu dah. Yo ada tepung badok lagi tapi baru dah uak dah. Tak ada nak buka. Tepung badok tu nanti nak rupa dia Vietnam dah. Setengah donat saka gitu kat dah. Maprau ni. Ni, tengok ni. Pas sini iti buit dua. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik dulu kat lah. Sud hak dia ni. Sudของคุณแม่เหมือนเดิม Yang me hak kak ni, mi hak kak lah. Aroy ni. Muk. Ni pulut Panggil ataupun pulut bakar setengah dia panggil. Dah. Ni. Baik ambil dulu lah. Ya, apa tak? Bau sedap lah. Kak nak tanya sikit boleh tak? Pak lain kita duk tengok ni dia guna daunnya dah. Pak kak dia ni guna dah panen kak ni. Nampak tak? Kak lain sikit. Sebab kau apa boleh guna dah panen? Ni nak bahu bangi. Lepas tu dah panen ni ubat kuah hujan. Ya ada khasiat dia dah. Kak lain sikit boleh tak ni? Sedap lah tepung sini ni. Sedap tepung dia. Kak dah beli dah makan kecap kan no? Belaka. Dekat sana ni. Kota baru. Nak kena ketan ni. Ni kat atas. Kat atas sedap ni. Ni pedas. Kak berapa tahun dah nak jual ni? Nak oyak tak kena. 4.30 dah taruh. Betul. 20 tahun. 12 tahun dah tak lagi. Lak sip kopi lah dah. Kak ni boleh ilmu daripada mi kak lah dah. Kak mula buka hari apa tak ni? Abang hari apa buka? Tak ada cuti kalau tak campur. Buka tukuan lah dah. Lepas tu kau kerung siapa? Habis. Betul dah lah misalnya dia nak order belakang kaya sikit boleh tak? 063 664 183 Kak apa Kak Ayah ni Kak tuai suit lah dah. Boleh dah hubung dah nak order wak jual apa panggil? Wak jual jamu kau nak jual kaita apa boleh juga dah. Okey, boleh sokong kat dia ni. Kedai duduk di ni Pasar A, belum masuk Pasar A ni. Hai Pasar A nampak tak? Dah boleh duduk lagi dah. Okey.